Okey, lepas tu Luqman ajar apa? Yang kedua, wajib berbakti kepada orang yang paling banyak jasa kepada kita, iaitu ibu bapa. Jadi pentingnya berbuat baik pada mak bapak, sebab mak bapak ni dia wajib buat baik tapi tak sampai tahap menyembah, sebab mak bapak bukan Tuhan. Tapi Tuhan ni sampai tahap wajib sembah sebab dia Tuhan. Dia pencipta kepada anak-anak. Dia pencipta pada manusia. Tapi mak bapak hanya sebagai penyebab kepada adanya anak. Jadi wajib buat baik je. Jadi wajib buat baik kepada mak bapak tu datang nombor 2. Setelah apa? Setelah apa? Jangan syirik Allah. Jangan syirik Allah. Makna apa tu? Pengajarannya apa? Kena taat Allah dulu, baru turun dia kedua ibu bapa. Dia selagi mana anak-anak tak kenal Tuhan, tak taat pada Allah, dia akan Tak taat pada ibu. dia tak akan tak pada mak bapak dan tak akan buat baik pada mak bapak. Sebab pada Tuhan ni yang mencipta dia. Mak bapak hanya sebagai sebab dia lahir. Jadi kalau pada pencipta pun dia lawan, pada mak bapak yang hanya penyembah saja. Biasalah. Satu benda yang biasa kalau anak-anak engkar pada mak bapak. Dalam keadaan anak tu pun tak solat. Jangan marah. Jadi jangan marah anak derhaka pada mak bapak kalau anak kita tak solat. Sebab dia masalah dengan Tuhan pun dah ada. Masalah dengan mak bapak tu, itu adalah Biasa je lah. hasil daripada masalah dengan Tuhan. Boleh faham?